beg biru ya. Nampak tak berapa saiz dia korang? 2.1 darab 1.9. Inilah telur yang kita nak. Sebab minimum saiz telur yang diperlukan adalah 1.8 you all. 1.8. So kalau korang dapat saiz telur macam ni, maksudnya telur korang cantik. Telur you all cantik. Jadi orang yang ada telur, korang ada chances untuk pregnant. So kalau korang tak bertelur, korang tak boleh nak pregnant. Jadi apa rawatan yang kita bagi untuk anda bertelur? Okey, tak kisah you all. Kalau you all nak buat IUI ke, you all nak buat makan ubat subur ke, korang nak buat IVF sekalipun, korang kena bertelur. Bila korang perlu check you all ada telur matang ataupun tidak selepas period you all, korang boleh check. Buat scan selepas period lagi nampak jelas. Tetapi kalau korang tak bertelur, korang buat scan lepas period pun korang takkan boleh nampak telur macam ni. Kita nak telur macam ni yang cantik, bulat. Ini adalah telur yang matang. Okey? So berapa ramai yang pernah buat scan dapat telur macam ni? Ramai tak yang pernah buat scan dan dia dapat telur macam ni?